Beli kereta Recon ke beli kereta baru? Mana yang lagi berbaloi? First, yang paling berbaloi harga dia. Kalau awak beli Alphard baru dekat Toyota Malaysia, harga dia RM530,000 tau. Boleh beli sebiji rumah tu. Tapi kalau awak beli Recon, macam kat tempat anti ni, harga Alphard ni baru RM310,000 je. Awak jimat dalam RM200,000 tau. Kalau awak beli Range Rover Sport ni dekat Land Rover Malaysia, harga dia hampir 1.7 juta. Ini yang kat showroom anti ni, harga dia baru RM365,000 je. Bukan awak jimat half je, awak jimat lebih dari 1 juta. Dan Harrier ni pula, kalau awak beli dekat Toyota Malaysia, harga dia RM274,000. Kalau beli dengan anti, harga dia baru RM148,000 je. Jimat lebih RM100,000 tau. Dah lah dapat murah, awak dapat lebih lagi. Macam Alphard ni, dah lah dapat body kit Modelista, dapat lampu ekstra lagi. Yang Harrier ni pula, awak boleh dapat siap dengan JBL speaker lagi. Bukannya dapat body kit atau speaker ekstra je, performance pun awak boleh dapat. Dulu anti pernah dapat FK8 dan Venturi intake lagi. Dan satu lagi, awak boleh dapat macam-macam variant. Kalau awak beli Recon Alphard, awak boleh dapat enjin 2.5, 3.5 dan hybrid lagi. Awak pilih je mana awak nak. Anti boleh je bawa masuk. Tapi kalau kat sini, awak boleh dapat enjin 2.4 je. Satu lagi, awak nak pakai FL5 tapi tak nak manual. Kalau Civic FE dah jadi umum pula. Jadi kalau awak nak auto yang rupa macam FL5, FL1 ada. Tak payah nak malu-malu. Anti pun tahu korang kaki pun penat nak pakai manual dekat KL ni. Siap boleh dapat color yang tak ada kat sini lagi. Macam biru, grey. Memanglah ada beza kereta baru dengan kereta Recon. Tapi awak kena faham, tak semua poket sama. Anti tahu, anti selalu cakap je. Tapi je tu maksudnya awak kena buat pilihan yang betul tau. Je tu sebenarnya ikut kemampuan awak. Kalau awak rasa je tu senang, maknanya awak mampu. Kereta macam mana pun akan susut nilai. Lebih baik boleh drive lama daripada drive sekejap, lepas tu kena tarik. Jadi buatlah pilihan yang baik. Tak payah spend banyak sangat kat kereta tu. Asalkan dapat jimat duit, setiap bulan boleh bayar, alhamdulillah lah. Jadi jomlah jumpa anti dekat Prime Wheels, Subang Jaya.